dah tak sayangkan aku lagi. Haji tak pernah pun kena pukul. Aduh. Abah! Ajib! Abah, Haji tak nak, Abah. Haji tak nak. Haji tak nak, Abah. Tak nak, Abah. Haji tak nak. Tak nak, Abah. Kenapa budak ni sidik? Kena sampuk ke? Tak nak, Abah. Haji tak nak. Kenapa ni Ajib? Cakap kat Abah. Sakit nak. Tak nak. Tak nak. Alan, ambil air tu. Simbal kat muka Ajib. Aku diberi kepercayaan menyembah air ke muka Haji. Jangan lepaskan peluang ni. Abah. Ha? Dah bangun? Sakit lagi? Hish, budak ni buat suspend betul. Tolong, bah. Ali tak nak kena sembelih. Tolonglah. Terima kasih banyak-banyak Kak Ma, Bibik ya. Datanglah ke sini lain kali. Kalau tak ada kenduri pun apa salahnya. Kerja yang kemudian tu boleh sidik dengan awak habiskan ya. Balik ajalah orang tua ni. Membebel pula dia. Aku tengah panas ni. Bun, mari sini. Abah panggil Bun ke? Yelah, mari sini cepat. Alamak, ni kes bahaya ni, Bun. Ada apa, bah? Apa kau buat kat Ajib tadi ha? Buat apa, bah? Bolehnya bergurau dengan Ajib pasal sembelih ayam. Menjawab, Yun. Ya Allah. Apa dah aku buat ni? Aduh, sakitnya kepala aku. Alamak, apa ni? Darah. Bun! Bun! Hai bintang-bintang di langit. Sebaik kau ada bersama temankan aku malam ni. Seronoknya dapat hidup bebas macam kau. Marilah sini. Kau datang rama-rama. Kau faham ke apa yang aku cakap? Kurang-kurangnya terhibur juga hati aku ni. Kenapa? Kenapa kau terbang? Wah, cantiknya. Di syurga ke aku ni? Tapi budak nakal macam aku ni mana boleh masuk syurga? Aku berdosa dengan mak aku. Sekarang baru aku faham makna syurga di bawah tapak kaki ibu. Lepas ni aku tak mau jadi degil lagi. Aku akan ikut cakap mak dan abah. Kemana budak ni? Dah jauh malam begini belum balik lagi. Itulah abahnya. Saya dah kata. Jangan ikutkan sangat baran awak tu. Merajuk dia. Tapi tak pernah pula sampai hilang dari rumah. Yang awak membebel ni apa pasal pula? Habis semua belakang pintu saya cari dia. Tak ada. Di kawasan kebun tak ada juga. Kenapa cari pula? Biarlah Bun tu lari. Awak kan suka sangat marah dia. Bun lari ke arah belakang. Kau jangan menyampuk cakap orang tua, Ita. Cukuplah kau membebel, Tina. Aku tahu aku salah. Tapi aku tak sengaja. Itulah, awak manjakan sangat dia. Sikit-sikit merajuk. Menyesal pun tak guna abahnya kalau awak buat lagi perangai panas baran tu. Selalunya kalau dia sedih ke, merajuk ke, dia datang pada saya meluahkan perasaan. Kadang-kadang dia pergi lastik burung, lastik ayam. Tapi malam-malam gini, apa yang nak dia lastiknya? Lepas tu lastik orang. Jadi awak nak biarkanlah perangai Bun yang macam tu. Bah, Cik ngantuk lah. Kau ni tak ada perasaan ke? Orang semua risau Bun hilang. Dia sibuk pula nak tidur.
Mak, mungkin orang Bunian sembunyikan Bun tak, Mak? Dia selalu cakap benda-benda macam tu. Dia pernah cakap dia nak tengok bidadari lah, orang Bunian lah, jin lah. Dia ada kata Kak Ita, dulu dia ada nampak hantu raya. Takutnya Aman. Kak Ita, apa orang Bunian tu? Setahu Aman, yang tidur macam Adul tu lah orang Bunian. Taklah macam Adul. Tapi kalau bidadari tu lebih kurang macam Kak Ita. Adalah. Sudahlah Ita, kau jangan bebel. Dah macam mak kau pula malam ni. Cis! Woi, kau nak bersin tu, pergi dah tempat lain. Apa? Tengok si Adul ni. Cuba diam, kan Abah tengah susah hati ni. Nanti Abah cepu baru tahu. Sikit-sikit cepuk, sikit-sikit pukul. Tak ada cara lain nak ajar anak. Mak, kita dah mengantuk ni. Kita bawa adik-adik tidur sekali ya. Yelah. Yeay! Ajib, tolong pimpin Adul tu. Leh, kakak dah pimpin Adul. Ajib tak dapat jalan ni. Sudah. Biar mak yang angkat Adul. Kalau Wak dengan Alan tak jumpa Bun, macam mana? Kita report polis besok pagi. Wah, ni Bun ke? Macam mana kau boleh tergolek dalam parit ni, Bun? Semangat. Ingatkan siapa tadi? Sekejap betul. Wak punya pasal lah ni. Habis basah baju saya. Maaf Bun, Wak tak sengaja. Kenapa kau ni Bun? Mengelamun kat sini tengah malam, menyusahkan orang aja. Mak dengan Abah kat rumah tu dah naik risau. Apa ni? Kau ingat baju aku ni tiju ke? Macam-macam lah kau ni. Apalah kau ni? Puas kita orang cari kau. Aku ingat dah kena makan dek limau tadi. Nasib baik Wak teringat tempat kau selalu mancing kat sini. Waduh, apa sangat dahi kau tu Bun? Sakit ke Bun? Kuat juga kau terantuk ni. Kesiannya. Yelah Bun, bentang macam bola pimpong. Alah, bukannya sakit, tak terasa langsung. Ish, tempias lah. Dah lah, jom kita balik. Macam je tempat ni aku rasa. Nanti dulu, Bun nak cerita sikit. Tadi Bun jumpa bidadari. Dia menjelma depan Bun. Kat situlah, kat atas air tu Wak. Betul Wak, Bun tak tipu. Mula-mula, seekor rama-rama muncul dari air tu. Lepas tu, dia hinggap kat tangan Bun. Dia macam faham je Bun cakap dengan dia. Dia dah dengar-dengar, lepas tu, dia terbang balik masuk dalam kolam. Lepas tu, banyak rama-rama terbang. Warna-warni, cantik. Tak pernah Bun tengok rama-rama macam tu. Dahsyat Wak. Kat situlah juga ada cahaya hijau datang. Kemudian angin bertiup kencang dan berpusing-pusing. Macam ni Tiba-tiba muncul bidadari. Dia terapung-apung di atas air. Lepas tu, dia senyum dekat Bun. Bajunya bercahaya melayang-layang. Selendang dia pun beralun. Lawanya Wak. Lepas tu, dia hulurkan tangan dia pada Bun. Lembutnya tangan dia macam kapas. Bahagianya Bun rasa. Betul ke Bun ni Wak? Oi Bun, jangan nak berangan lah. Kalau kau nak lari dari rumah, pergilah ikut bidadari kau tu. Sudahlah Bun, jom kita balik. Lepas tu kita pergi hospital bagi ya. Ya Allah, betul lah Lan. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Hendak je aku ikut dia daripada balik ke rumah. Aku rasa kepala kau ni dah sengit sebab selalu kena terbeleng kot. Dah lah tu Bun. Wak dah tak kuasa nak layan kau. Betul tu Wak. Dah, jom balik. Kalau kau nak cerita lagi, kau sambung kat rumah pula. Rama-rama datang lagi. Kemana kau nak pergi tu?
Selamat tinggal wahai bidadariku. Kau tunggulah aku di syurga. Waduh, apa lagi ni Bun? Kau tak habis-habis. Yelah, nusa korang ni. Tak ada apa-apa lah. Bun bergurau aja tadi. Wah, Abah marah lagi ke? Kau pun satu. Dah perangai Abah macam tu, kenapa nakal sangat? Lagipun, Abah kau tu marahnya sekejap aja. Alang rasa kan, Abah tak sengaja nak hantuk peling kau kat tangga tadi. Dah sampai dah. Kejapnya. Lenyap je. Semua orang dah tidur kat ni. Wah, Abah belum tidur lagi ke? Shh, pelan-pelan. Abah tenang pun. Kalau Abah marah, takkan dia suruh aku dengan awak cari kau. Baik dia biar je kau hilang dalam hutan tu. Alah, kau sukalah aku tak ada. Gawat budak-budak ni. Dah sampai rumah pun masih nak bertekak. Tak dua. Bunyi. Orang cakap betul-betul, dia main-main pula. Alamak. Ini mesti budak-budak tu. Nak ke mana tu? Tak habis-habis lagi. Sudahlah. Biarlah budak-budak tu berehat. Lagipun besok nak berlatih lagi. Buanglah tabiat panas barang awak yang tak tentu pasal tu. Salah ke sikap aku selama ni? Lagipun, apa aku buat adalah untuk kebaikan masa depan anak aku juga. Aduh, nyampah betul aku dibuatnya. Betul lah. Bila agaknya Abah nak suruh berhenti ni? Ya! Ya! Aduh! Patah lah pinggang aku ni. Aduh! Kau ni Bun, kau nak pukul Ajib tu. Apa kau bantai aku pula? Apa? Kau nak pukul Ajib? Wah, sudah. Kalau dah letih, pergi rehat. Petang karang sambung lagi. Aduh Bun. Amboi. Teronoklah dia orang tu. Woi, lepas ni tukar pasangan tak? Kemalalah anak geng tak gemuk ni. Apa ni, Ma? Baru kau apa? Dah suruh dia orang rehat. Haji belum keperlu lagi. Haji, boleh saya lawan Najib? Betul ke apa yang aku dengar ni? Layak ke kau nak lawan Ajib? Kau lawan dengan Aman pun masih terkial-kial lagi. Nak lawan dengan anak aku yang paling handal ni. Hai, jangan mimpilah. Tak apa. Dia ingat aku tak boleh kalahkan anak dia. Tunggu. Abah, panggil dia orang balik. Haji nak berlatih lagi. Bun, tunggu kejap. Kau main dengan Najib dulu. Bun, sinilah. Ada kekutan nak lawan dengan Najib. Mana layak kan? Dah. Sini, sekarang kau boleh rehat. Kita main sampai 7 mata je tahu. Menyampahnya aku tengok dia ni. Alah, kejap je. Kau lama sangat. Betul tak, Abah? Okey dah. Mulakan sekarang. Jangan buang masa. Nanti menang pula si Bun. Aman, Alan. Kalau tak main pun, mari sini tengok abang-abang kau main. Tengok, kau tak jumpa apa ke? Padan ke kau? Lan, tengoklah Aman. Adul. Apa ni Aman? Kau sangat dengan Adul. Dia bukan sengaja. Apa hal pula budak bertiga ni? Kenapa ni Adul? Aman tolak Adul. Abah tengok Adul dulu. Aman ni macam nak patah kaki. Abah buat dek je. Woi Aman, habislah kau. Yang kau ni nak main ke tak? Aku dah bosan ni. Aku bagi kau menang je lah. Memang aku mesti menang pun. Mana pernah kau menang dengan aku? Sudahlah, jangan nangis. Anak abang ni dah besar kan? Besok boleh jadi bagus macam Abang Ajib. Nangis? Tadi elok je. Macam tu lah anak abah. Apa dah jadi Alan? Sampai menangis Adul ni. Tak ada Abah. Adul ni tadi kacau Aman. Lepas tu Aman tu tolak Adul. Sebenarnya tadi Adul nak main badminton. Adul. Tadi sikit Adul jatuh.
Ada takut patah. Sebab tu ada nangis. Selamat. Selamat aku. Kina, mana Wak? Dia tak makan kat sini ke hari ni? Tak tahulah saya. Selalunya kalau hari Minggu macam ni, dia ada kat kedai kopi. Kenapa kau terkejut bila dengar kedai kopi? Alan, kan Abah dah pesan, kalau ada nasi dalam mulut, jangan bercakap. Betul cakap abah kau tu, Alan. Tercekik sekarang. Ada ni ngomong ke kau? Itulah, tak dengar cakap orang tua. Kau nak cekik dah. Hei, kau tak tahu diam ke? Nanti kau pula yang tercekik. Kan yang kenyang, padam ke? Cakap orang. Kalau belum tercekik tadi, aku pula cekik kau. Nak? Wah, tak sangka si Bun tu penuh misteri orangnya. Yelah, setahu saya dia memang macam tu dan berbakat pula. Maksud saya, sentuhan dia ada seni. Loki kartun dia boleh tak? Kau jangan nak merepek lah, Racket. Ceritalah pasal Bun selalu kena marah ke. Munasabah sikit. Kalau kena marah, biasalah. Budak-budak. Takkan seorang ayah tak boleh pukul anak sikit kalau ada degil sangat. Sudahlah tu. Lupakanlah itu semua. Bila pasal marah, korang ingat je. Tapi bila Haji Sidik tunjuk kasih sayang pada Miss Bun, korang tak puji pun Haji Sidik. Pasal garang dan pukul-pukul itulah Miss Bun dan adik-adiknya berjaya hingga sekarang. Manusia tu tetap manusia. Mereka tak sempurna. Lainlah macam kita ni, dicipta untuk satu kegunaan aja. Tentulah sempurna. Hai, saya Bun. Saya Ajib. Saya Alan. Saya Aman. Saya Aden. Selami kisah hidup Miss Bun dan adik-adiknya di dalam komik anak-anak Sidik, keluaran setiap bulan. Sayang, kat sini gelap sangat lah. Tak best. Kita cari kawasan yang terang sikit lah. Baru seronok. Cepatlah bang, saya dah letih berjalan ni. Kat situ terang. Jom kita ke sana. Terang macam ni lah best. Sekarang kita cari tempat untuk bermain pula. Ish, abang ni asyik nak main aja. Ni rumah siapa pula ni bang? Alah, tak kisah. Nanti kita pergilah. Kat sini ada 2 ekor. Bagus. Alan, cepat. Kat sini ada 2 ekor. Besar-besar punya. Ni mesti bapak cicak ni. Bapak cicak? Tu, kat atas tu. Aman, cepat. Bawa plastik tu. Kat sini banyak lagi ni. Banyak juga kita dapat tangkap hari ni, ya Bun? Mana Bun? Mana? Biar aku bantai dengan gunduk aku ni. Dekat siling tu. Yelah Bun, besar betul. Ini bukan bapak cicak lagi ni. Ini mesti Datuk Cicak. Kalau dapat tangkap yang 2 ekor ni, rumah kita dah tak ada cicak lagi lah. Habis pupuk semua. Apa lagi Alan? Bantailah dengan gunduk kau tu. Okey. Selama ni kau bermaja lele kat rumah aku kan? Kali ni aku kasih pecah kau punya kepala. Oh sayang, kejelitanmu membuatkan aku terpaut padamu. Ambil kau. Mana mau lari? Hei Bun, yang seekor lagi tu nak lari. Cepat, tangkap dia. Dia nak masuk bilik Abah, cepat. Okey, sekarang giliran aku pula pasang jerangkap sama. Orang tengok ciptaan terbaru aku tangkap cicak tanpa mencerakannya. Alah, janganlah banyak cakap. Tunjuk je apa yang kau boleh buat. Orang tak percaya pada kehebatan alat rekaan aku je. Apa yang dia cakap pada aku ni? Mana pula cicak tu? Itu pun kau. Korang tahu tak, bunuh cicak malam Jumaat dapat pahala. Sebab masa dulu, masa Nabi Muhammad hendak berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy hendak membunuhnya. Untuk menyelamatkan diri, Rasulullah bersembunyi dalam gua Sur. Kenalah Bun.
Rasulullah hampir ditangkap oleh kaum Quraisy disebabkan oleh cicak lah. Apa sebab pula? Sebab masa mereka lalu kat gua tu, cicak dalam gua berbunyi macam begitu ada orang kat dalam. Kaum Quraisy masuk semula ke dalam gua. Tapi tak jadi. Pasal ada sarang labah-labah. Tak cepat lari nak berak ke? Atas kepala aku kau melepas. Jaga kau. Apa ni Haji? Oh, berani kau berakkan aku Rasa kan? Lari geng! Ha? Nak lari mana? Cepat Aman, kakak cik jatuh balik. Cepat. Oi, apa kau nak buat ni ya? Matilah aku. Bodoh. Tak nampak kau orang penat-penat tangkap tadi? Siapa bodoh? Kau tu tak nampak aku tengah baca buku ni? Yang kau tangkap cicak atas kepala aku apa pasal? Alan, kat sana. Tangkap. Ya!